Fish on! Fish on, guys! Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. So macam biasa, hari ni aku pergi mancing. Hari ni aku ada kat Kongkong. Kita tak merangkit hari ni, tapi hari ni kita ada trip dengan tekong ternama kita, Abang Rosli. So hari ni trip kita Batu Putih Pulau 5 bang So player kita 5 orang. Pokmeh Fishing. Jangan lupa subscribe. Abang Gerol. Siapa kau nama? Ceng. Bang, siapa nama bang? So ni kita baru kenal dia. So hari ni kita ada kat Kongkong, dekat JT Akau. So sekejap lagi kita akan lancar lah. Kita tengoklah apa hasil Batu Putih dengan Pulau 5. Okay guys, kita dah sampai dekat Batu Putih ni. So belakang aku ni Batu Putih. Mengambil masa dalam 1 jam lebih lah kita sampai sini daripada Kongkong. So kita tengoklah apa hasil. Tapi kita ada game Tekong mancing tak Tekong? Tekong mancing, okay. So kita ada 6 orang lah. Siapa first drop dan siapa first strike akan dapat baju sisik gumpau. Okay. Siapa first strike? Siapa first strike? On jig Okay, right. Tengoklah siapa first strike. So dekat sini kita jigging dulu. Hari ni game kita jigging dengan bottom reef. So untuk first jig aku pakai bombshell lah daripada Pirate Strike. So kita tengoklah apa yang ambil Pirate Strike ni. So hari ni set jig aku pakai Yamato type poison dengan Shimano Stradic SW XG 4000. Joran ni 6 kaki 3 PE 13 dengan jig kita hari ni kita try Pirate Strike bombshell ni. Berapa gram ni? 60 gram. Cuba je lah. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Fish on! Fish on, guys! Alamak! Baru cakap siul, tadi jangan kedua. Aduh. Tak apa, ada lagi. Tuan baju tak boleh strike dulu. Alamak. Tak cik mantap Pokmeh. Mantap Pokmeh lagi. Pokmeh on. Apa juga? Oi, nampak Pokmeh. Mantap Abang Khairul. Fish on. Abang Khairul fish on. Yes sir. Layan. Tu pancing. Ada dapat flow je tadi. GT lah. So stand by. Nampaknya dia lah. Sebab dia tanya baju tadi. Dekat ni, dekat JT. Pak Haji. Layan lagi. Dah betul. Betul. Cantik lah first strike dekat Batu Putih. Putih. Dah nampak putih. Sauk. Layan. Masuk bawah bot tak? Jina. Urut jina. Tekong aja, Dia punya permainan lama sikit lah kan. Dah nampak ikan. Dah nampak. Dia dah sampai. Okay, mantap. Mantap so GT. Dah nampak. Jangan tinting. Ya, mantap. Baju.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baju lah. Saiz apa? Saiz L. L. Okay lah. Alhamdulillah. So aku janji kita punya game first strike, first lesen dapat baju Cicik Gumpau. Mantap. Terima kasih Cicik Gumpau. Yeah. Kerja, sambung kerja. Nombor 2 dapat apa ni? Okey. Game nombor 2 last. Ikan terberat ataupun terbesar, RM50 QR code. Oh, take fire. Take fire. Kita take fire dulu guys. GT tadi lah lari lah. Dia punya kawan dah kena colik lah tu kan. Okay guys, kita take fire kejap. Tangan aku dah besar dah ni. So kalau korang nak dapatkan servis daripada Tekon Rose Lily, nanti aku bagi nombor telefon dekat description. Korang boleh lah contact sendiri. Dia ada macam-macam boat dan dia ada macam-macam spot. Ni kali kedua aku sampai kat Batu Putih dan kali ketiga aku sampai dekat Pulau 5. So kita baru dapat Seiko GT. Kita tengoklah untuk apa hasil kita dekat 5 orang dekat Batu Putih dengan Pulau 5 hari ni. Tak nak pula dia tu. Mantap. Sean. Biar je. Sean guys. Makam. Yamato Dark Poison. Yang kali ni strike dapat apa ni? Kalau aku dah strike, korang tak dapat RM50. Tak ada lah. Oh. Uish. Tukar haji asal pun dia nak makan Itulah bombshell lah Oh. Aduh. Timnya. Bombshell lah dia nak. Baju dah kita pulang balik apa ni? Baju dah habis dah. Lepas ni siapa terberat pula? Oh ni 70 kilo ni saya. Aduh, timnya lah. Tu betul nekan Cakap kan dia jangan nekan-nekan sangat. Jangan nekan-nekan sangat. Hidup ni kena santai. Jangan nak nekan sangat. Okey. Airbag lah. Macam airbag. Makin cakap jangan nekan, makin tekan. Bila nak naik je ni? Dah. Cukup. Apa ni? Gagai ya Oh, alhamdulillah. Oh. Sagai dagu Alhamdulillah. Gambar berdua tu ni. Kita ambil gambar berdua tu nak menyakitkan hati orang lain tu. Aku tukar baju je. Mantap lah. Terima kasih. Okay guys, Mantap. dia nak bombshell lah Nak bongsel lagi. Okey tu. Okay right. Okay guys, ni sagai dengan bombshell. Alhamdulillah. Kala-kala merah ya dengar. Merah hijau.
Okay guys, update sekarang pukul 12.30. So sekarang ni kita dah ke spot bottom lah. Kita sekejap lagi kita main bottom drift. Ni semua joran-joran jig kita sidai tu. So kita tengoklah apa hasil untuk bottom ni. Okay guys, kita main bottom pula. Kita main bottom, kita anchor lah. So kita pakai udang toher ni dengan mata saiz 20. Okay, first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Opening dia jig opening dia, bottom opening dia. Ni. Tu apa tu kat tangan? Oh, timun. Oh, timun. Cantik lah. Timun cik. Fish on. Oh, aduh, hai. Kau udang kopi Udang kopi je. Kita tengok ikan apa yang makan udang kopi ni. Pernah jual nak sebelah ni. Tak nampak tu. Oh, timun juga. Timun jugalah Timun dah ni. Tengok sikit bang. Mantap. Kunyit. Apa kunyit? Kunyit. Timun juga. Oi, besar lah. Timun lah sini. Mantap lah. Dia macam bantal lah. Tak lah Tan. Okay, Atan ada hadiah. Atan. Kita kasih Atan hadiah Nail. Dapat ikan kunyit. Okay, Nat. Hoi, lain macam je ni. Dia bukan timun ni. Bukan timun ni. Ni bukan timun, ni temikai. Sauk ke? Sauk ke sauk? Gancu. Oh, putih. Ui, katarak. Mantap. Ai dah slow. Alhamdulillah. Akhirnya tarap bosor tarap. Sedap. Sedap. Barang duduk office. Alamak. Gambar. Fish on Pok Mei. Pok Mei tak kumpau. Timun. Kumpau juga. Tengok. Boleh lah. Senyap kan cik kan. Ni bottom. Kita kasi kat Tan lah. Rancak. Sama je. Okey lah. Ni Tan, tengok sikit. Pusing belakang tak? Masuk RTM ni Tan. Ni masuk. Yes, tadi kita guna rod Yamato ni, Dark Poison, main jig kan. So kita try main bottom pula. So kalau korang nak tahu, ni Dark Poison, joran Dark Poison Yamato ni, dengan tali pun aku guna tali Yamato. So kita tengoklah macam mana action Dark Poison Yamato Dark Poison. Sean. Udah kopi. Okay guys, action joran Yamato Dark Poison. Teknik bottom. Betul ketarap. Ketarap. Mantap. Alhamdulillah. Ketarap. Yes. Mantap. Mantap. Finally, Aceh Fish on. Layan. Monica. Aduh mak. Kumpau. Ketarap lah. Mantap lah. Cantik. Dia kasih lah, jangan ya. Mantap lah. Sekarang kita nak bergerak ke Pulau 5. So kita akan bottom drift dekat sana. Tapi kita nak pergi alur kapal ni. Okey, sekarang kita dekat alur kapal. Sekarang ni teknik yang kita main adalah bottom drift. Kita ikut tekong menggunakan batu 10. So kita tengoklah apa hasil untuk bottom drift dekat kawasan ni. Mantap, tekong strike. Kena. Berapa?
Ui, sedap. Sedap. Ini baru mancing. Oh. Aduh. Sauk standby. Rapu. Boron ni. Double digit. Ni 9 kilo. Bantal. Oi, mana satu ni dia makan? Buka kau punya spoon. Buka. Mantap lah. Bantal lah, kasih angkat sikit bang, tengok. Tak pelatan. Mari. Biasa buat bangga orang Sepang ni. Oh, kerapu lah Tengok sini sikit Dan. Ada dia. Oh lemak. Ada ni. Kita tengok fried lagi. Dia tak kenal orang lah. Padahal joran sebelah ni. Dia dah bau lah coran ni. Dia bau tekong. Apa nasi ni? Kena jadi tekong lah. Ui, sedap ni. Nasi tekong. Go. Kata dua kata bang. Kan. Sekarang duduk office gitu kan. Kau barang kerja. Cantik. Dia jerit cukup lah. Saud standby. Lambat lagi ni. Dia nekan lagi. Boron lah ni. Kamu ni ke ni apa? Kambing. Dia menekan. Cinaha ni. Cinaha. Dia punya nekan gigi dia cinaha. Cakap dengan dia jangan dekat sangat. Mari sayang. Mari. Tahu mana tahu? Depan lah. Ya. Kalau sangkut ulu je. Rabuk. Ha? Rabut. Ikan rabut. Kita nak selamatkan ikan rabut. Saud cepat. Saud. Jauh. Kau keluar. Okey. Saud. Ya, so kita dapat selamatkan. Kita dapat selamatkan ikan tekong tadi kan rabut. Mantap. Ikannya pening. Dapat balik. Dia pening Biasa dapat tengok kat YouTube dia boleh. Dekat dia. Dia dah bila dia dah 30 meter. Mantap. Pulang balik udang. Tukar saut ke kaki. Nampak. Oh. Kan? Besar ah. 2 kilo lah. 3 kilo punya saiz. Depan sikit. Lagi besar sikit. Bapak besar. Ambil nama. So ni ikan tekong yang sedia yang terlepas. So mantap. Jarang-jarang berlaku ni. On guys. Ini pula. Muka senyum sikit. Roti tak habis lagi dah mulut ni. Apa jangan risau. Ni dapat balik. Mantap. Alhamdulillah. Saiz. Kata. Ada ni bawa-bawa bot ni. Jatuh. Jatuh jangan. Roti Jangan. Alhamdulillah. Dapat juga rasa.
Roti. Sian roti. Jangan nak sangkut. Oi, mantap. Dia dah keluar rumah. Berapa tu? Arang ni tadi. Ringan ni. Ada tak? Ada. Ada ni. Dah karang ni. Kerapu panas. Mata terkeluar. Terkeluar mata. Terkejut dia makan. Mantap. Sauk. Sauk. Mantap. Tengah ada barang. Kan dia cakap belakang ni dia nak. Aku dah pergi belakang sikit-sikit pun tak sampai ni. Belum. Kerapu. Confirm. Tak menekan ke bawah pun. Kalau bukan kerapu RM10 Jadi boleh jadi bait. Sapu ni. Berat gitu. Kerapu lah kalau berat gitu dia dah. Terbeliak mata lagi. Wah, dah masuk 40 saat. Ingatkan ni. Bosok timun ni. Hei. Nak main timur. Sedap ni. Bosok Saya jenahak tadi. Susah bang jemput kat pasar kita ni. Tengok Jeng. Tak ada jual. Mantap. Ni Jeng. Bang ni bang. Tak tekong jugalah. Boron ni boron. Ini kompon boron ni. Ini kompon boron. Sauk. Boron ni. Sauk. Main sauk tepi Jeng. Ni sauk tu cepat. Tak melawan ni. Dia dah ikut ke atas ni. Dia dah ikut. Dia boron ni. Kalau boron punya spesies macam ni. Ni tak boron dapat boron kan. Boron naik. Kerapu. Tekong juga dia dapat. Mana ni dapat tekong. Dia mai. Tekong. Dah siang. Betul. Kita dah sampai dekat Pulau 5. So korang perasan depan tu Pulau 5 yang ada dekat area Pengerang ni. Punggai. Punggai. Baru letak dah sangkut. Ada tadi. Ada tadi. Baru jatuh dah sangkut. Betul lah Tekong cakap. Betul lah. Kan dah kata. Kabut. Aduh sayang. Anjing lah kerapu. Mantap. Bukan? Ada ke tak ada ni? Oh, ada lah. Alamak, mantap. Tengok sikit Pameh. Kerapu panau. Mantap. Pameh kerapu. Besar lah Pameh. Wush. Nak terjun Pameh. Boron. Sangkut kali sebelah. Sangkut ulu je. Siakap karang lah sekali. Ini baju siakam ni. Salah joran ni makan ni. Macam mana boleh ada siakap karang kat sini? Ada karang? Dia kosong karang batu. Sedap ni. Dia saiz ni je. Kan sikit pun. Kulit ni. Angkat. Mantap. Menggigil lah dia. Tekong sini. Tekong sauk. Apa ni? Apa ni? Kerapu sampah. Jangan belin je dah. Pelin tak lawan je ni. Kerapu sampah ni Pak Meh. Sampah pula. Siakap sampah dia. Berapa kau pakai? Sudah hidup. Dah hidup jenah lagi. Kena badan ni. Elat lah ni. Tak bola macam ni, tak bola. Tak ada satu balik. Mantap lah. Dalam makan ni. Tengok sikit. Makan sampai Tengok. Dia tak makan. Dia sangkut badan. Mantap.
Mantap. Hatan makan petang ah. Makan petang Ni nak ni. Ui, sedap, sedap. Mantap. Udah hidup jugalah. Udah hidup. Ni mah jenahan dah kena udah hidup. Mantap lah Tan, sini sekali Tan. Ambil gambar. Oh, satu kali lah Tan. Mantap lah. Lagi sekali. Mantap. Okey. Okey, baik. Aceng fish on. Udah kopi hidup. Hidup. Standby. Oh, kerapu boron. Mantap. Mantap. Aceng. Mantap, mantap, mantap. Tak ada rasa batu tapi ada rasa ikan kan? Alamak ai. Aceng perform lah petang ni. Petang Enjin dah panas lah. Enjin dah panas. Enjin panas. Angguk-angguk. Enjin panas petang. Bunga, bunga. Rasa saya Boleh nak pergi sekejap. Aduh, mantap. Bunga, bunga, bunga. Macam besar. Besar lagi. Makin bertambah saiz. Makin bertambah saiz. Semua dia kutip. Dia kutip Daripada anak, abang, kakak, kau nak rasa batu tak? Kau duduk sebelah sini. Aku nak rasa ikan. Alamak, mantap lah Ceng. Dah hidup. Dah habis dah. Nah tu ambil gambar. Boron. Oh, ni lagi besar ni. Besar macam. Kalau tak nak lepaskan balik. Okay, update guys. Okay, ni last drop. So kita mencari last man standing. Siapa yang last dapat naikkan ikan. Dapat ajar tak? Last man standing. Oh, kerapu selipar. Mantap. Dah hancur udang aku dia kerja kan. Balik. Oh, kerapu lagi. Mantap lah Tan. Habis, pun. Tak pandai. Dah habis dah? Mantap. Video tu. Okay guys, udang pun dah habis. So sekarang ni pukul 6 suku. So kita nak balik. So sementara dia orang masih ada umpan lagi. Kita tengok last man standing Pak Mel. Last man standing. Nampaknya Pak Mel lagi. Alamak. Tak apa. Masih ada umpan, masih ada umpan. Cuba lagi, cuba lagi. Dah dapat title last man standing ke? Tak tahu apa benda ni. Kerapu lagi lah. Apa gelama? Reh ni. Gelama. Last man standing. Ada last man standing ah. Tak ada. Abang Khairul memang kaki last man standing. Last. Bunga je ni. Mantap. Last man standing. Okay, settle. Usman nama. Bos apa? Apa? Okay, aku janji siapa ikan terberat. Tu tak masuk bang. Siapa ikan terberat dia dapat duit RM50. So kita tengok ikan apa yang paling berat. Paling berat. Okay, berapa? Tekong? Mana kilo, ni kilo. Berapa? Ni tak sampai sekilo ni, 0. Sekilo juga. Sekilo. Sekilo. Okey, kerapu sekilo. Gas kilo lebih. Berapa? 2 kilo. 2 kilo. Je. Kilo dah agak lagi GT pula. GT 2 kilo. Wah, 3 kilo. 3 kilo. GT. Dah sampai 1 kilo 8. 1 kilo 8. 1 kilo 8 dia. So maknanya GT.
yang akan dapat ikan terberat. So siapa owner GT? Main sini owner GT. Saya. Main sini owner GT. Dah lah dapat baju. Baju baru menang ni. Baju baru menang. Mana QR? Orang nak QR ni. Wah, Nanti subscriber tak percaya. Dia kau tipu ni. Mantap. Sekejap RM50. Okey, approve Okey. Okey. Successful. Alhamdulillah. Terima Mantap. kasih Sisik Gumpau. Tahniah. Okey. Okay guys, kita dah nak balik dah. Kita dah nak kemas-kemas apa semua. So sebelum kita orang balik, sebelum aku tunjuk apa hasil kita orang dekat Batu Putih dan Pulau 5 dengan tekong Rosli ni, kita nak tanya, bang, macam mana trip hari ni? Terbaik lah. Mantap. 3 tahun punya pengalaman yang antara yang terbaik. Mantap. Boleh mancing lagi nanti kau Rosli. Bang Ya, mantap. Memang best. Pok perform petang Apa-apa boleh jumpa Tekong Rosli. Mantap. Atan. Baik, memang mantap lah. Boleh mancing lagi. Boleh baca lagi. Boleh mancing lagi. Siapa nak jumpa tekong kan? Okay, right. Acang. So macam mana? Minum air dulu. Macam mana trip? Baik. So apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih pada Tekong Roslili. Ni hadiah untuk dia lah. Okay bang. Nah, Okay, sorry tangan kiri. Mantap. So inilah hasil kita orang. Tetap dah. Nanti duduk ramai-ramai sini semua. Nanti duduk. Okey. Terus nak up. Balik high speed terus. So inilah hasil kita orang. Banyak lah ni. Sampai lenguh-lenguh tangan. Dulang pun ada. Dulang tonggel semua ada. Kuali. So itu saja kita orang punya trip. Terima kasih pada player, terima kasih pada Tekong untuk hari ni. Macam biasa, korang jangan lupa subscribe, like and share video Sisik Gumpau TV untuk aku lebih explore lagi aktiviti outdoor yang menarik. See you next video. Bye bye. Sisik Gumpau, hey.